A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa zidna ilma. Jadi kita akan meneruskan perbincangan ataupun perbahasan Syarhil Waraqat oleh Imam Al-Mahalli di atas matan Waraqat oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu taala. Jadi kita akan sambung kepada bab seterusnya selepas bab Al-Akhbar kan. Kita masuk pada babul qiyas. So kalau kita tengok apakah signifikan kedudukan babul qiyas kan, datangnya selepas selepas Al-Akhbar ni dan juga Al-Ijma'. Lepas tu sebelum tu ada cerita Sa'al Awamin dan sebagainya. Itu boleh katakan selepas habisnya bab ataupun adillah an-naqliyah antaranya Al-Quran, As-Sunnah dan juga Al-Ijma'. Mana Al-Ijma' termasuk dalam adillah naqliyah, dan kita mula masuk kepada bab Al-Qiyas kan, min al-adillah al-aqliyah kan. So Al-aslu dalam pembinaan ataupun kita mengeluarkan satu hukum, usul utama dia ataupun asal dia adalah daripada syarak lah pada Quran, Sunnah dan juga Al-Ijma' kan. Tapi bila kita tak jumpa tak dapat satu hukum tu daripada sumber-sumber adillah naqliyah ni kan, dia menjadikan kita maljak ataupun paksa pergi kepada adillah aqliyah kan. Antaranya adalah al-qiyas kan. So sebab tu kan, maksudnya inilah yang dipegang oleh jumhur al-usuliyin ataupun usuliyun secara umumnya, kecuali Ibnu Hazm lah, Ibnu Hazm al-Zahiri kan, di mana Ibnu Hazm al-Zahiri ni adalah antara yang menafikan qiyas, dia tak menerima qiyas ni sebagai sumber hukum lah kan. So sebab tu kat situ datangnya nilai kitab Al-Muhalla oleh Ibnu Hazm oleh Ibnu Hazmin al-Zahiri, di mana maksudnya macam mana dia boleh menggunakan 3 usul untuk mengeluarkan semua hukum-hukum ni. Faham tak? Kalau kita tengok kutub-kutub furu' maksudnya dia akan bergantung pada qiyas dia akan bergantung pada semua adillah aqliyah yang lain. Dan maksudnya macam mana Ibnu Hazm dia boleh apabila dia tolak usul qiyas tu menjadikan dia syiddatu tamasuk bil ahadis dan juga bil ayat lah kan. Maksudnya sama ada kita terima ataupun tak terima, tapi maksudnya tu adalah satu intaj akli yang sangat hebat kan. Mujtahid intaj akli yang mujtahid lah kan. Mujtahid yang boleh buat macam tu. Sebab tu maksudnya kalau kita tengok Imam Az-Zahabi dia menakalkan tak silap daripada Al-Izz bin Abdus Salam, antara kitab-kitab ataupun kitab yang paling antara kitab yang mesti dikuasai oleh seorang untuk jadi mufti, antaranya adalah kitab Al-Muhalla Al-Muhalla bil Asar, iaitu Ibnu Hazm al-Zahiri punya. Dan juga tak silap termasuk juga adalah Sunan Baihaqi dan juga Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah kan. Tu antara kitab-kitab yang kena yang Al-Izz bin Abdus Salam kata kalau nak iftak mesti, kalau nak memegang mansab iftak mesti kena pegang kitab-kitab ni mesti kena hafal ataupun kena kuasai lah kitab-kitab ni. So ala kullin maksudnya kita nak masuk pada babul qiyas mana qiyas ni secara lughah dia ulama mengatakan ataupun mentakrifkan di sudut lughah, qiyas ni maknanya adalah ada 2 lah yang masyhur bila mentakrifkan qiyas. Yang pertama adalah at-taqdir, yang kedua adalah al-musawah. At-taqdir ni maksud dia apa? At-taqdir ni maksud dia adalah kita mengukur kan. Arab menyebut qaddara saub bi saub maksudnya kita tolong buat satu baju ni mengikut saiz baju yang ini buat sebiji 2 baju ni ikutlah saiz yang ni itu kalau masuk takdir. Yang kedua adalah al-musawah. Musawah ni sama contoh ar-rajul yusawi bi rajulin akhar ataupun ar-rajul la yusawi bi dhalika ar-rajul. Lelaki A fulan A ni dia tak sama ar-rajul la yusawi bi rajulin akhar contohnya. Maksudnya seorang ni dia takkan sama dengan orang yang lain. So maksudnya penggunaan musawah ni maksudnya adalah bermaksud persamaan antara A dengan B ataupun fulan A dengan fulan B So tu daripada sudut lughatan dia lah So kalau dari sudut istilahan kalau kita tengok macam mana Imam Juwaini macam mana dia Imam Juwaini maksudnya nak kata takrif dia bukanlah takrif yang digunakan dalam waraqat, bukanlah takrif yang dipakai ataupun
yang diguna pakai dalam semua kutub usul kan, secara istilahan kan. Tapi maksudnya dia menyimpulkan kan, secara ringkasnya kias ni adalah sekian kan, iaitu dia kata raddul far'i ila al-asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukum kan. Saya kata kat sini kias ni secara ringkas dia adalah raddul far' ila al-asl bi'illah kan, mengembalikan ataupun hukum satu furu' ni kepada aslu dia melalui satu illah, dan satu illah yang menggabungkan antara dua tu. Dan illah ni boleh istilah dia, illah ni adalah satu benda yang di mana ada pada aslu, ada pada faru'u. Ataupun istilah dia adalah jami' ataupun illatun jami'atun, illah yang menjadikan ada kaitan antara usul dan furu' lah. Okey, satu benda yang sebelum kita masuk ke dalam ni, anda teringat kalaulah kita sebelum kita masuk, patutnya ni sebelum lah kan, kalaulah kita pergi kedai kan, kalau kita pergi kedai kita nak beli baju kan, kat Mesir lah, kalau kita pergi kedai nak beli baju, kita akan tanya ada tak kan, apa saiz dalam bahasa Arab apa, makos kan, inilah saiz dia kan. Ataupun kalau kita nak pakai kasut, kita nak test kan, boleh tak aku nak pakai kan, kata is kan, is maksudnya is kan, kalau bahasa Arab Mesir dia is kan, cubalah pakailah ataupun tengok muat ke tak kan. So kat sini ada dia punya ni ada dia punya manzak usuli dia contohnya manbak usuli dia, macam Ibn Rushd dia sebut dalam Bidayatul Mujtahid, yang dia sebut perbezaan antara seorang alim yang menghafal masail fiqhiyah dengan seorang mujtahid adalah ibarat orang yang menjual kasut dengan orang yang buat kasut kan. Orang yang jual kasut kan, kalau orang datang dekat dia, minta tolong aku, ada tak kasut untuk saiz aku ni kan, ada tak kasut untuk aku punya saiz ni. So dia kata, so kalaulah dekat dalam kedai dia ada kan, ada saiz yang ada kasut yang dia ada minat satu kasut ni tapi saiz tak ada. So dia tak boleh buat apa kan, maklaish kan, minta maaf tak ada stok kan, tunggu minggu depan adalah datang stok baru. So bolehlah waktu tu kasut tu kan datang adalah saiznya. And tu ibarat orang yang menghafal masail furu'. Tapi kalau mujtahid ataupun seorang yang yang mahir ataupun yang boleh beristidlal, dia ni adalah seperti seorang tukang kasut yang membuat kasut. And so kalaulah apa yang ada and stok yang ada kat dia tak banyak, dia boleh okey tunggu kejap, kita ukur kaki, adjust sekian, maka dapatlah satu kasut yang ikut saiz dia kan. So tu antara maksudnya bila kita sebut pasal qiyas lah kan, maksudnya ukur, qadir kan. So kalau dia punya munasabah dia adalah macam mana kita nak mentakdirkan macam mana hukum daripada al-aslu tu, macam mana kita nak menjadikan kita nak kata hukum al-aslu ni boleh pakai kepada al-faru'u kan. Dia macam mana kita nak nampak dia punya figure dia daripada aslu dengan faru'u ni. Sebab contoh kalaulah dalam bahasa Arab kan, kata yuqasu thawbu bi thawbi kan, maksudnya kita ukur baju tu dengan baju kan, qasa bi kan. Tapi dekat dalam istilah usuli ataupun kalau bila kita baca musannafat usuliyah, bila sebut qiyas dia mesti akan sebut qiyas ala kan. Contoh qiyas an-nabiz alal khamr kan. So kenapa dia menggunakan istilah ala kan? Ala ni maksudnya dia dulu ala fauqiyah kan. Sebab apa kan? Sebab ni khamru ni adalah al-aslu dia kan. So aslu ni apa? And aslu ataupun aslu dalam apa? Kalau kita boleh tengok dalam dalam matan al-waraqat pada awal sebut apa? Al-aslu ma buniya alaihi ghairuh and wal far'u ma yubna ala ghairih contohnya. Tapi dalam istilah qiyas al-aslu ni adalah adalah al-mahal al-musyabbah bih kan. So maksudnya kalau kita tengok kat sini al-aslu, bila kita sebut al-aslu ni adalah tapak kan. So al-khamru ni adalah al-aslu. So apa ma yubna ala, apakah far'u daripada dia kan, adalah an-nabiz kan. So maksudnya nabiz ke atas kan, qiyasun nabiz ala kan, berada dia ada atas al-khamr kan, li'illatin jami'ah. Yang sini yang menggabung yang menjadikan munasabahnya kaitan antara dua ni adalah illah. Dan illah lah yang menjadikan ada connection antara aslu dengan far'u. And al-khamru haram lah katakan, ni adalah hukum kan. So apa yang menjadikan nabiz ni pun boleh dapat hukum haram juga adalah illah. And ni adalah dia punya fara' ataupun dia punya dahan ataupun dia punya yang timbul daripada aslu ni lah, iaitu al-khamr. So ala kulli hal, dia kata kat sini wa ammal qiyas an fa huwa raddul far'i ila al-asli
kan, maksudnya daripada an-nabi kat atas tu, kan, ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukum, kan, maksudnya dengan ada illah ni menjadikan apa, menjadikan al-far'u tu mendapat hukum yang sama, sebagaimana dengan al-aslu. So dia kata kat sini ka qiyasul urzi 'alal burri and fir riba bi jami'at ta'am. Kata sebagaimana kita mengkiaskan, tengok dia guna istilah ala, maksudnya bila guna istilah ala ni maksudnya dia dah kira kias usuli lah, kias di sisi usuli, bukannya kias secara lughawi ya. Ka qiyasul urzi 'alal burri fir riba bi jami'at ta'am. Sebagaimana kita mengkiaskan apa? Kita mengkiaskan apa nama, beras kan, kita mengkiaskan beras ni kepada gandum, dalam kita mengiktibarkan dia sebagai amwal ribawiyah, kan, iaitu apa illah dia? Illah dia adalah apa? Apakah illah ribawiyah bagi gandum di sisi Syafi'iyah? Dia adalah al-mat'um, kan, makanan lah, kan. So kat sini apa dia? Makanan asasi, kan. Mana kat sini ada khilaf di kalangan ulama lah, kan. Maksudnya sekali kita tengok ada 6 amwal ribawiyah, betul tak? Ada 6 amwal ribawiyah, and ada zahab, fiddah, ada apa? Emas, perak, lepas ada gandum, ada barley, and ada apa? Ada apa? Tamar, ada garam, dan juga ada apa lagi? And gandum, barley, tamar, and garam lah. And syair bi syair wa tamar bi tamri wal malhu bil milhi. Masalan bi masalin, sawa'an bi sawa'in, yadan bi yadin. Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit lah. And so maksudnya dia nak kata kat sini, kalau kita tengok amwal ribawiyah ni bila ada amwal ribawiyah ada zahab wal fiddah. Contohnya so ada al-bur, and ada syair. Lepas tu ada apa? Ada tamar, kan, ada malh. So kat sini illah kat sini adalah as-samaniyah. Maksudnya benda ni dikira sebagai yang di mana dia dikira sebagai mata wang ataupun benda yang boleh dijadikan harga lah, kan. Tapi kat sini, kan, kat sini ada khilaf, kan. Maksudnya tapi di sisi Syafi'ah mengatakan bahawa illah ribawiyah kat sini adalah at-ta'am, mana ialah makanan. So dia kata kat sini, kan, maksudnya kalau kita letak beras, kan, ataupun beras, kat mana kita nak letak? Kita nak kias kat mana? Adakah ataupun beras ni termasuk dalam amwal ribawiyah? So menurut Syafi'i, kan, beras termasuk dalam makanan, maka dia boleh dikiaskan pada kat bur kat sini lah. Di mana kalau kita tahu amwal ribawiyah ni, kalaulah kita nak melakukan tukaran, dengan amwal ribawiyah, dia ada syarat-syarat dia yang tertentu lah. Dia mesti kena apa? Masalan bimasalin, yadan biyadin. Maksudnya kena sama jenis dan juga dia kena taqabud, kan. So dalam isu ni, contoh kalau kita katakan pasal ruz, pasal beras, kita nak tukar 2 kilo ruz Filipin and 2 kilo ruz dengan 5 kilo ruz Masri, tak boleh, kan. Sebab apa? Sebab dia kena sama, kan. Tak boleh tukar macam tu. Tapi kalau lah berbeza antara apa? Tufah, antara apple dengan beras, maka tak ada masalah untuk perbezaan dia punya timbangan dia dan sebagainya lah. So kat situ, tapi poin dia kat sini adalah macam mana dia nak mengkiaskan pada beras tu kepada gandum. Kat mana nak masuk gandum ni? Jami' antara aslu dia, aslu di mana kat sini? Jami' antara apa? Kat sini katakanlah bur ke apa? Apa yang menjadikan ilah dia dengan ruz adalah at-ta'am lah. Itu dia punya kias lah. So tu satu lah. So dia bagi contoh macam mana kita mengkiaskan beras kepada gandum. Ada. Lepas tu seterusnya, kemudian dia kata, disebut kat sini qaul muallif wa huwa yanqasimu ila salasati aqsam, ila qiyasi illatin wa qiyasi dalalatin wa qiyasi syabah. So qiyas ni, yang disebut ataupun taksim yang disebut oleh muallif ni, dia terpecah kepada 3, pada tiga anwa'.
Tapi maksudnya kalau kita tengok kias ni dia boleh banyak taksim sebagaimana kita lalu sebelum ni. Taksim ni dia boleh berbagai-bagai bentuk kan, mengikut iktibar apa dia nak pakai. So apa yang Imam Al-Haramain dia mentaksimkan kias ni biiktibar apa? And biiktibar al-wasfu al-jami'. Kan? Maksudnya apakah dia illah yang menyambungkan antara aslu dengan faru'u tu. So dia kata kat sini ada salah satu aqsam kias kan. Untuk kata kat sini al-qiyas biiktibar taqsimul qiyas biiktibar wasfu al-jami'ah. So kata yang pertama kat sini adalah al-illah. And yang kedua adalah ataupun qiyasul illah, qiyasul dalalah lah. Mana? And qiyasul illatin, qiyasul dalalah. Yang ketiga adalah qiyasul syabah. So ada 3. So dia kata, atau secara ringkas kalau misalnya kita nak faham ni, kalaulah yang menghubungkan antara faru'u dengan aslu ni adalah illah, maka itu nama dia qiyasul illah. Kalaulah yang menghubungkan antara faru'u dengan aslu adalah adanya illah juga, tapi kita akan tapi maksudnya dengan dalalah, maka itu masuk qiyas dalalah. Yang ketiga, kalaulah yang menghubungkan antara aslu dengan faru'u ni adalah syabah, maka nama dia adalah qiyasus syabah. So sebenarnya ataupun kalau kita nak sebahagian syurah lah, maksudnya dia meletakkan qiyasul dalalah ni termasuk dalam qiyasun illah lah. So apa beza dia? Kita tengok. Kata kat sini, wa huwa yanqasimu ila salasati aqsam, ila qiyasi illatin wa qiyasi dalalatin wa qiyasi syabah. Fa qiyasul illati ma kanat al-illatu fihi mujibatan lil hukm bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha. So dia kata apa kat sini? Dia kata yang pertama, qiyasul illah ni adalah bila mana illah tu fihi, bila mana illah dalam dalam al-aslu ni mujibatan lil hukum bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha. So dia kata kalaulah illah yang berada dalam aslu tu ataupun yang menggabungkan antara dua ni, antara aslu dengan faru'u ni memang mujibah lil hukum, maka itu adalah qiyasul illah. Apa maksud mujibah lil hukum? Bermakna bila mana ada illah ataupun dia tak takrifkan. Illah ni adalah apa? Illah ni adalah al-wasfu az-zahir al-mundabit lah di sisi usuliyin. Al-wasfu az-zahir al-mundabit. So illah ni adalah satu wasaf, satu perkara, satu sifat yang di mana benda tu kita boleh nampak ataupun jelas dan juga boleh diukur. Al-mundabit. So dia kata kat sini kalaulah kalaulah illah yang berada pada aslu tu dan dia ada dekat pada faru'u, dan bila ada illah tu confirm akan ada hukum tu, maka tu adalah qiyasul illah. So kita masuk illah ni. Semua nampak setakat ni? Boleh tangkap lagi setakat ni? So illah ni dia ada 2 lah. Sebab maksudnya bukan semua illah ni satu martabat. Ada illah yang lagi kuat dan ada illah yang kurang kekuatan dia berbanding illah yang lain. So semua benda dia bukannya satu martabat lah. So basically dalam usul fiqh dia macam tu, dia punya konsep dia dia adalah tak semua benda satu level, tak semua benda satu martabat lah. So illah ni dia ada 2 lah. Satu illah pun banyak taksimat dia juga. Okay. Kita boleh tengok kat sini mungkin illah yang pertama adalah illah mansusah. Yang juga kedua adalah mustanbatah. Mansusah ni apa? Mansusah ni adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maksudnya confirm tu adalah illah. Contohnya apa? Contohnya illah apa
illah mencuri ataupun kenapa pencuri kena potong tangan, kan? Sebab apa? Sebab Allah Taala sebut wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kan? So maksudnya faqta'u. Kan? Kat situ ada fa li ta'lil. So maksudnya bila maksud Allah kata apa, ada munasabah antara mencuri dengan potong tangan. So maksudnya illah orang tu kena potong tangan, pencuri kena potong tangan. Potong tangan adalah sebab mencuri. Kan? Illah potong tangan adalah mencuri. Ataupun lagi mudah, contoh apa yang menjadikan arak tu haram diminum, sebab apa? Sebab hadis Nabi SAW, kullu muskirin haram, khamru muskir wa kullu muskirin haram. So maksudnya illah kepada haramnya arak tu adalah iskar. Contohnya. So ni adalah illah yang mansusah, di mana disebut dalam Quran dengan sunnah. So maksudnya ni maksudnya level yang paling kuat lah, kata. Paling tinggi. Qiyas illah tadi. Ataupun sebagaimana Imam Mahali dia sebut, qiyas illah ni takrif dia adalah Imam Mahali menyebut ma surriha fihi biha. Di dalam Al-Badrut Talih syarah Jamul Jawami' oleh Imam Mahali disebut ma surriha fihi biha. Dia adalah ma surriha apa yang ditasrihkan padanya, pada apa? Pada hukum tu biha, illahnya. Maksudnya macam tadi tu, mencuri, potong tangan. Yang kedua, pada arak tu dia punya hukum kenapa dia haram, disebabkan benda tu muskir ataupun iskar. So tu adalah qiyas illah, level yang pertama, di mana maksudnya yang menggabungkan ataupun yang menjadikan al-faru'u tu boleh ilhaq kepada al-aslu tu adalah illah, ataupun illah kita boleh katakan illah mansusah lah, illah yang memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang kedua adalah kita selesai yang illah, qiyas illah. Yang kedua adalah qiyas dalalah. So qiyas dalalah ni dia punya level dia rendah sikit berbanding qiyas illah. Tapi inilah qiyas yang kebanyakannya berlaku dalam furu'. Faham tak? Sebab tak semua benda jelas, tak semua illah mudah untuk kita keluarkan. Sebab tu ulama' pun untuk nak menentukan satu perkara tu illah, panjang cerita dia. Bukan panjang, dia ada istilah dia, ataupun dia termasuk dalam abwab usul fiqh yang nama dia adalah masalikul illah. Masalikul illah ataupun at-turuq al-mustanbitah ataupun al-turuq al-musabbitah lil illah ataupun lil illiyah. Jalan-jalan yang perlu dilalui untuk mengatakan bahawa satu wasaf, satu sifat tu sebagai itulah yang memberi taksir menjadikan benda tu haram atau halal. Jadi kita nak tahu satu benda tu illah dia sekian dan sekian lah. Benda tu ada dalam masalikul illah. So point dia adalah qiyas dalalah. Kata kat sini, okey, kita selesaikan. Faqiyasul illah ma kanatil illatu fihi mujibatan lil hukum. Maksudnya illah, bila ada illah tu confirm akan ada hukum tersebut. Di mana kalau air tu memabukkan, confirm hukum dia adalah hukum arak. Bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha. Di mana akal dia memang la yahsunu aqlan takhallufuhu tu kembali kepada al-hukum lah. Di mana kalaulah ada illah tu mesti ada hukum tu. Mustahil untuk menafikan wujudnya hukum tu bila illah tu ada. Sebab apa? Sebab dia punya kekuatan illah dia kekuatan yang sangat jelas, yang paling tinggi, menjadikan la yahsunu aqlan. Akal ni tak boleh terima yang kalau ada hukum tu, kalau ada illah tu hukum tu tak ada. Okey. Point dia kat sini adalah pada mujibah, mujibah lil hukum. Mesti ada talazum kat situ. Kalau ada illah ni mesti ada hukum tu. Ka qiyasid darbi ala ta'fif lil walidain fi at-tahrim li illatil idza. Contohnya yang qiyas darab ala ta'fif. So kat sini digunakan biasanya dalam buku usul dia akan sebut contoh ni dalam mafhum muwafaqah lah. Tapi kat sini boleh juga untuk kita menggunakan qiyas. Iaitu apa? Aslu dia apa? Aslu dia adalah, kalau kita ikut gambaran tadi, aslu dia adalah at-ta'fif. Binaan ala qaulihi ta'ala wala taqul lahuma uffin. Allah Ta'ala kata janganlah kamu mengatakan uff kepada
mak bapak. So kenapa dia haram? Kan? Kata kat sini, illah dia adalah al-iza. Ataupun kita kat sini lah. Kita katakan dia punya illah dia adalah al-iza. Kan? Apa yang menjadikan dia haram adalah al-iza. Benda tu menyakitkan hati mak bapak. Kan? So maksudnya, so tapi Allah Ta'ala tak sebut hukum pukul mak bapak. Kan? Kita cuba letak kat sini. Kan? Ad-darb. Kan? So bila kita tengok kan, oh ad-darab ni dia ada iza wa ziyadah. And min babi aula. And lagilah patut untuk dikenakan hukum haram. Sebab apa? And sebab kalau ta'fif ni mungkin iza dari sudut apa? And dari sudut hati, terasa dan sebagainya. Tapi bila pukul dia menjadikan berkali-kali ganda lebih iza berbanding ta'fif. And so point dia nak kata confirm, and nak kata illah iza tu confirm ada pada far'u tersebut. Di mana bila iza tu berlaku, maka menjadikan hukum tu ta'addi, ta'diyah, ataupun hukum tu berjaya pergi daripada aslu tu kepada far'u ke atas tu. So yang kedua, kias yang kedua adalah wa qiyasud dalalah, wa huwa al-istidlalu bi ahadin naziraini 'ala al-akhar, wa huwa an takuna al-'illatu dalatan 'ala al-hukm wa la takuna mujibatan lil hukm. Dan kata qiyasud dalalah istidlal bi ahadin naziraini 'ala al-akhar, maksudnya antara dua ni, antara al-aslu dengan far'u ni. And wa huwa an takuna al-'illatu dalatan 'ala al-hukm. And maksudnya bila dia boleh istidlal ataupun dia boleh istikhraj daripada aslu tu beberapa illah. Tapi dia tak boleh nak mensabitkan bahawa illah itulah yang menjadikan datangnya hukum tu. Faham tak? Maksudnya katakan okey, bila dia tengok satu hukum, dia boleh istikhraj, dia boleh keluarkan beberapa contoh illah, tapi dia kata mungkin A, mungkin B, mungkin C lah dia punya illah dia. Tapi dan wasaf tu ada, wasfu tu ada pada furu'. Tapi maksudnya dia tak boleh nak mengisbatkan secara kuat bahawa inilah illah yang menjadikan hukum tu berlaku dekat situ. Okey, anda bagi contoh. Okey, ataupun kita ikut contoh mu'alif dulu, anda bagi contoh lah. Okey, macam mana mu'alif dia sebut? Point dia, okey, key dia kat sini adalah pada wala takunu mujibatan lil hukum. Satu, dia kat sini kalau qiyas dalalah ni dia boleh dalah, dia boleh tunjuk lah. Maksudnya boleh jadi inilah illah yang menjadikan hukum ni sekian. Tapi dia tak semestinya. Wala takunu mujibatan lil hukum. So kat situ qiyas dalalah ni macam mana kita tahu dia adalah pada martabat kedua, rendah sikit daripada qiyas illah. Wala takunu mujibatan lil hukum ka qiyas ma lis sabi ala malil baligh fi wujubi zakah fi bijami'in annahu malun namin. So sebagaimana kita mengkiaskan harta budak ala malil baligh ke atas, ataupun kita mengkiaskan harta budak ke atas harta orang dewasa dalam isu kewajipan berzakat. Bijami'in annahu malun namin. Sebab apa illah dia adalah harta yang ada pada budak ni sama je macam harta orang besar. Mana apa harta-harta yang diwajibkan zakat. Antaranya adalah apa? Zahab wal fiddah, antaranya juga bahimah dan juga urut tijarah dan sebagainya lah. Maksudnya nak kata harta, apa beza harta budak tu? Apa beza harta budak dengan harta orang besar? Dua-dua adalah harta. So di sisi Syafi'iyah dia kata orang yang pegang harta-harta yang macam ni maka kenakan zakat, sama ada kecil atau besar. Sebab apa? Sebab dia punya illah dia, illah kewajipan zakat adalah pada harta tu sendiri. Tapi kalau di sisi Hanafiyah, dia kata kat sini memanglah dia sama kat situ, tapi isu dia adalah zakat ni adalah ibadah. Ibadah ni untuk sabi tak wajib. Kalau ada harta banyak pun, kalau budak ni ada harta banyak, dia tak payah pergi haji pun. Dia tak wajib. Sebab apa? Sebab dia masih belum baligh lagi. So nak kata kat sini, kalau dalam isu ni dia hanya mengambil satu awsaf lah. Ataupun kita boleh bagi contoh yang lain. Okay, contoh tapi kat sini qatlul amal al-udwan. Okay, sebelum tu macam mana Imam Mahali dia ada sebut apakah takrif. Kalau kita tengok tadi Imam Mahali dalam syarah Jamul Jawami' dia mentakrifkan qiyasun illah sebagai ma surriha fihi biha. Apa yang ditasrihkan kepada hukum tu, apa yang disebut illah tu secara tasrih. Tapi kalau dalam qiyas dalalah Imam Mahali sebut takrif dia adalah ma jumi'a fihi bilazimiha fa athariha
fa hukmiha. Ilazimiha fa athariha fa hukmiha. Kan? So kalaulah illah, kalau yang first tadi memang dah tasrih kepada illah, tapi kalau qiyas dalalah ni, dia adalah lazim kepada illah tu. Contoh lazim apa? Contoh kita mengatakan bahawa nabiz ni haram, ataupun nabiz ni haram disebabkan apa? Bukannya disebabkan iskar, tapi disebabkan kalau kita minum, bau mulut kita busuk. Sekarang kalau orang minum arak, mulut dia akan bau busuk, betul tak? So kita mengatakan al-wasfu al-jami' antara nabiz dengan khamr ni adalah ar-raihah al-karihah. Raihah lah, tekan. Raihah al-karihah contohnya. So maksudnya dia ada, pada dia ada dua, dia ada kat dua-dua ni ada antara aslu dengan far'u, antara khamru dengan nabiz kan. Khamru dengan nabiz, dua-dua ni ada raihah karihah. Ini contoh yang mudah lah untuk kita tasawur lah. Fa'athariha, asarnya apa? Adalah al-ithim. Maksudnya kita nak kata kat sini, okey, kalau lazim dia adalah raihah karihah. Kalau seorang tu minum arak, dia mesti akan mulut dia bau busuk. So adakah benda tu boleh untuk menjadikan kita boleh ta'diyah hukum haram tu daripada khamr kepada nabiz? Tak cukup kuat lah. Asar daripada khamr adalah al-ithim, adalah dosa. Taksir. Ataupun fa hukmiha, hukum dia adalah haram. Ataupun hukum dia adalah daripada hukum dia kena ni lah, kena apa? Kena boleh kena sebat lah, jil contohnya. Dan sebagainya kan. So, tapi maksudnya nak kata untuk illah dia, ataupun kita nak mengkaitkan antara aslu dengan far'u ni, menggunakan bukan daripada illah yang jelas, tapi adalah illah yang kita istimbat daripada aslu ni. Apa yang wasfu yang ada pada dua-dua ni. So qiyas dalalah. Ini pada lazim ataupun asar ataupun pada hukum dia lah. So tu yang kedua, wa yajuz an yuqal la yajib fi mal kama qala bihi Abu Hanifah. Sebagaimana Abu Hanifah sebut bahawa tidak wajib untuk bayar zakat, pada sobi ataupun budak tidak wajib untuk bayar zakat daripada harta dia. Wa qiyas syabah, yang ketiga, peringkat yang ketiga, level yang ketiga pula. So maksudnya, okey, tak apa masuk lagi kalau kita tengok macam mana ulama mengeluarkan daripada satu ni illah dia, daripada satu aslu ni banyak illah dia, itu yang disebut dalam dalam masalikul illah sebagai as-sabru wa taqsim, ataupun istilah lain dia adalah tankihul manat lah. Tak apa. Maksudnya macam mana daripada arak tu kita boleh keluarkan banyak ausaf, banyak ausaf daripada arak untuk kita test satu ni, adakah satu ni memberi taksir kepada haram ataupun tak lah. Tak apa. Tu pada pembahasan lain lah. So maksudnya dia kata kat sini ada tiga jenis qiyas. Pertama adalah qiyas illah, di mana illah dia ditasrihkan ataupun disebut secara sarih. Yang kedua adalah qiyas dalalah, di mana kita ambil dia punya illah ataupun wasfu al-jami' dia, kita mengatakan tu illah tu daripada lazim, lazim illah tu ataupun asar illah tu ataupun daripada hukum illah tu. Kalau kita tengok macam mana khamru dengan nabis mengena hukum yang sama, maksudnya dua-dua tu hukum dia adalah samalah. Nabis dengan khamru hukum dia dua-dua haram. Tuhnya. So yang ketiga adalah qiyas syabah.
And qiyasus syabah ni maksudnya bila dia ilhaq daripada far'u kepada aslu ni bukanlah kepada illah, and bukannya melalui illah tu, tapi melalui syabah and persamaan and persamaan antara aslu dengan far'u. And so contoh kat sini dia bagi contoh, Ana jelaskan contoh tak dulu, kemudian kita boleh datangkan contoh lain yang berbeza lah. Yang pertama, dia kata kat sini wa qiyas syabah huwa al-far'u al-muraddadu baina aslaini fayulhaqu bi aktharihima syabahan. And satu fara' ada dua aslu. And kalau lah sini ada satu aslu, and kat sini ada dua aslu pula. Ada dua aslu. So ada satu far'u ni tak tahu nak pergi mana satu. Kata contoh apa kat sini? Kama fil abdi idza utlifa fa innahu muraddadun fi dhamani bainal insanil hur min haitsu innahu adami wa bainal bahimati min haitsu innahu mal wa huwa bil okey. So dia kata kat sini kalaulah seorang hamba tu kan, al abdu idza utlifa, and kalau yang ada dekat nuskhah kata talafa salah dia hatta apa dekat apa hasyiah tu pun disebut, and dimasukkan adalah talifa, and itu adalah utlifa. So dia kata al-abdu idza utlifa, al-abdu. So abdu ni kita nak tahu hukum kat mana. Pertama, adakah dia insan ataupun dia adalah bahimah. Okay. So al-abdu idza utlifa, hamba tu bila mana dia dibunuh, dia terbunuh. Fa innahu muraddadun fi dhamani bainal insanil hur min haitsu innahu adami wa bainal bahimah wa huwa bil mali akbaru syabahan minal hur. Kan? So dia kata kita tak tahu kan bila hamba ni sama ada dia mati ataupun dia tercedera, orang potong tangan dia ke dan sebagainya, orang potong kaki dia. Kita tak tahu adakah kita nak hukum dia ataupun apakah macam ni kita nak sebut, kita nak kata hukum dia apa. Adakah dia ni hukum sebagai orang yang bebas ke ataupun kita hukum dia sebagai kita hukum sebagai barang. Kenapa? Okay, so kita ukur yang pertama insan. Sebab apa? Insanil hur lah maksudnya. Insan yang bebas, insan yang merdeka, yang bukan hamba. Min haitsu innahu adami. Sebab apa? Sebab dia sendiri adalah manusia dan dia juga ada hukum taklifi, dia pun kena solat juga dan sebagainya. Ataupun adakah dia ni termasuk dalam bahimah? Wa bainal bahimah min haitsu innahu mal. Sebab apa? Ataukah kita nak ilhaqkan dia kepada binatang? Sebab apa? Sebab dia adalah dari satu sudut, dia ni pun adalah sebagai satu, seolah-olah dia harta juga. Wa bil mali akbaru syabahan minal hur bidalilin annahu yuba'u wa yurasu wa yuqafu wa tutmanu ajza'uhu bima nuqisa min qimatihi. Sebab apa? Sebab dia ni boleh diwarisi, dia ni boleh diwakafkan, dan juga kalaulah ada apa-apa yang kalaulah istilah dia, kalaulah dia ada cedera orang buat dia, maka tuan dia berhak untuk mendapat dhaman daripada kecederaan tersebut. Bima nuqisa min qimatihi. So bila mana dia tengok kat sini insan hur, maksudnya dia ni apa? Dia ni ada ahkam taklifiyah contohnya. Ahkam taklifiyah sebab apa? Sebab dia ada akal dan dia adalah insan contohnya. Dan juga dia ni adalah insan katakanlah. So yang kedua adalah bahimah. Sebab apa? Dia adalah yurasu, yuqafu, yutmanu. Dia punya doman bima nuqisa min qimatihi. Contohnya kat sini. Ni maksud dia apa? Maksudnya dia ni boleh diwarisi, boleh apa? Boleh diwakafkan. Yang kedua, kalaulah ada orang rosakkan dia, rosakkan hamba tu, tuan dia berhak untuk mendapat ganti rugi. Contohnya ada orang patahkan tangan dia. So kata alamak aku patahkan tangan dia. Nak kena bayar berapa denda. So kiraan dia contohnya, okey, kalaulah hamba ni harga full dia harga elok yang apa? Full spec ke apa? Contohnya harga dia adalah 100 dinar ataupun 1000 dinar ke sebagainya kan. 1000 dinar. So tangan dia dipatahkan. So dikira okey, kalau lepas tangan patah, biasa berapa standard harga hamba yang patah tangan? 800 dinar. So beza 200 dinar kat situ, okey, itu bayar dekat tuan dia punya doman dia ataupun dia punya ganti rugi dia lah. Tapi kalau manusia hukum dia bukan macam tu. Setiap satu anggota tangan tu ada dia punya diet dia tersendiri.
So kata kat sini al-abdu idza utlifa, and hamba tu bila mana dia dibunuh, adakah kita nak yajri alaihi hukmul insan ke ataupun yajri alaihi hukmul bahimah? And hukmul insan ni adalah sama ada qisas ataupun kena bayar bayar diat dan sebagainya, ke ataupun hukum dia adalah hukum bahimah, kan? So maksudnya bila kita kat sini dia wasfu, kan, syabah, ada persamaan antara dua ni. Kita mutaradid nak masuk mana satu ni. So bila kita ukur balik, kan, syabah atau persamaan dengan bahimah lebih banyak, maka kita ilhaqkan hamba ni, yang di mana ni adalah far'u dan ni adalah aslu dia, yang kita ilhaq. Sebab apa? Sebab syabah dia lagi banyak dengan bahimah lah. Ni contoh dia. Ataupun contoh lain adalah aimani contohnya. Aimani ni adakah dia termasuk, kan, syabah apa? Almani contohnya. Adakah dia macam air apa? Al-baul, kan, ke ataupun dia adalah al-ma' yang bersih, kan? Sebab apa? Sebab al-baul dia punya syabah dia, aimani ni dia kharaja min sabilain, kharaja min ihdas sabilain, dia keluar daripada salah satu, dia keluar pada lubang kencing. So, maksudnya apa yang keluar pada lubang kencing patutnya najis lah. Tapi dalam masa yang sama aimani ni, kan, manusia dicipta daripada aimani. Allah Ta'ala sebut walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr contohnya. So maksudnya adakah manusia ni dicipta, daripada najis, kan? Macam daripada najis ni boleh keluar benda yang suci contohnya. So maksudnya kalau kat sini Syafi'iyah mengatakan bahawa air mani ni dia lebih syabah, dia lagi banyak kepada al-ma' lah. Itu contoh lah. Maksudnya kita tak tahu kita nak ilhaq ke mana. Adakah pada baul ke, pada tashbih daripada syabah dia dari sudut keluar daripada sabilan ke pada ma'. Contoh. Itu contoh kiasu syabah lah. Dan setiap satu daripada kias-kias ni, setiap satu daripada kias ni sebenarnya adalah satu perbahasan yang panjang dalam buku-buku usul fiqh lah. Lepas tu ada yang mengatakan bahawa apa yang disebut dekat dalam waraqat adalah sebenarnya waraqat ni ibarat fihris. Ibarat fihris ataupun anawin lah, ataupun tajuk-tajuk, di mana setiap satu tu panjang sebenarnya perbahasan dia. Tapi cukup untuk kita tahu, kita luar waraqat ni pun adalah untuk kita tahu usul fiqh ni nak bincang apa secara umum. So dia kata kat sini wa yuqafu wa tutmanu ajza'uhu bima nuqisa min qimatihi. Wa min syartil far'i, min kat sini min at-tab'id, maksudnya di antara syarat furu' ni adalah an yakuna munasiban lil asl, fi ma yujma'u bihi bainahuma lil hukum. munasib yang kat sini, dia ada dua ni lah, ada dua syarahan ataupun dua takrifan. Ada dua cara ulama membahaskan munasib kat sini. Yang pertama mengatakan bahawa munasib ni bermaksud muwafiq, maksudnya sama, sesuai untuk dia menerima hukum sebagaimana fara' ni dan furu' ni dia sesuai ataupun istilah dia muwafiq, sama keadaan dia macam asal, di mana boleh untuk kita boleh untuk illah tu kena dekat tempat furu' tu. Fi ma yujma'u bihi bainahuma lil hukum, ai an yajma'a bainahuma bi munasibin lil hukum. Itu adalah yang pertama, pendapat pertama lah, cara syarah yang pertama. Cara syarah yang kedua mengatakan bahawa munasib yang dimaksudkan dekat sini adalah yang disebut dalam illah sebagai munasabah lah, munasabah ataupun secara istilah yang kita faham hari ini dengan al-maqasid, maksudnya hikmah dia. Tapi kita pergi kepada yang maksud pada al-muwafiq, maksudnya macam mana fara' ni dia punya keadaan dia, ataupun dia punya mahal dia, muwafiq dengan al-aslu, di mana illah tu boleh untuk dita'diyah. Boleh ta'diyah ni maksudnya apa? Apa maksud ta'diyah? Aslu faru'u. Ta'diyah ni maksudnya boleh menembusi. Illah ni boleh menembusi daripada aslu ni pergi ke faru'u. So dia kata kat sini syarat fara' ni adalah dia kena muwafiq dengan al-aslu. Kena sama keadaan dia ataupun sama dia punya mahal dia sesuai untuk untuk illah tu, untuk ta'diyah, untuk pergi kepada faru'u tu. Bainahuma lil hukm ay yajma'u bainahuma bimunasibin lil hukum. Dia kalau kita tengok syarat banyak lagi, kata tu ni hanya sebagai tanbih. Ini kita boleh katakan lebih kepada secara umumnya macam tu. Kalau tak, syarat yang diletakkan ulama dalam syarat syarat furu' banyak lagi.
Contohnya apa? Contohnya syarat furu' ni dia tak boleh ada dalil yang khusus. Sebab apa? Sebab kalau tak, dia dah jadi al-aslu lah. Kalau furu' ni dah ada dalil yang sebut tentang furu' tu, dia tak jadi furu' dah, dia dah jadi aslu dah. Contohnya. Okey, apa? Yang kedua, wa min syartil asli, tadi dia cerita pasal far'u. Yang kedua, wa min syartil asli an yakuna thabitan bidalilin muttafaqin alaih bainal khasmain liyakuna al-qiyasu hujjatan 'ala al-khasm fa illam yakun khasmun fa illam ataupun fa syartu subutu hukmil asli bidalilin yaqulu bihil qais. Okey, so dia kata kat sini untuk syarat satu tu sebuah hukum tu untuk menjadi al-aslu an yakun ataupun an yakuna sabitan bidalil muttafaq alaih bainal khasmain. Okey, kenapa tiba-tiba dia masuk pada khasmain ni? Khasmain ni kat mana keadaan dia? Khasmain ni keadaan dia adalah bila berlaku munazarah. Munazarah bila berlaku perbincangan ataupun perdebatan antara dua khasam, antara Syafi'i dengan Hanafi contohnya, antara Maliki dengan Syafi'i dengan Hambali dan sebagainya. Kat situ ada khasmain. So syarat untuk satu hukum tu menjadi al-aslu, dia kenalah diisbatkan melalui dalil yang dua-dua sepakat. Barulah dia boleh jadi al-aslu. Tapi ini dalam isu munazarah. Maksudnya kalau ada dua pihak yang berdebat, dua pihak yang bertembung. Liyakunal qiyasu hujjatan 'alal khasam, supaya qiyas tu, supaya qiyas yang dibincangkan tu boleh menjadi hujah ke atas orang yang melawan tu. Contoh kalaulah apa? Perdebatan antara Maliki dengan Syafi'i, ini bagi contoh je lah. Contohnya kalaulah Maliki ni mengeluarkan satu hukum, dia kata asal dia adalah dia punya disabitkan hukum tu asal dia adalah daripada amal ahlu Madinah contohnya. So maksudnya Syafi'i kat sini dia tak boleh terima benda tu. Sebab apa? Sebab aku tak la aqulu bihi. Bukan daripada usul Syafi'i ni beramal dengan amal ahlu Madinah. Contohnya apa? Contohnya apa, khiyar majlis ke, ataupun contoh isdal. Isdal maksudnya tangan kat tepi. Tangan kat tepi dekat waktu solat contohnya. Tu dia punya asal dia adalah pada amal ahli Madinah. So kalaulah dia mengeluarkan satu kias di mana asal dia tu adalah daripada asal dia tu sendiri dia mengeluarkan hukum tu daripada amal ahli Madinah, kemudian dia kiaskan ke atas tu, maka tak boleh macam tu. Itu tak boleh diiktibar dalam isu munazarah. Sebab apa? Sebab sebab usul amal ahli Madinah tu sendiri mazhab Syafi'i dia tak terima lah. Liyakuna al-qiyasu hujjatan 'ala al-khasm fa illam yakun khasmun fa illam yakun lahu khasmun fa syartu thubutu hukmil asli bidalilin yaqulu bihil qais. So kalaulah dia ni jenis yang seorang ataupun dia duduk seorang-seorang dekat dalam bilik, kemudian dia ijtihad dalam satu hukum, so tak ada masalah pun untuk nak pilih asal mana-mana dengan syarat itu adalah asal yang dipegang oleh mazhab dia lah. Contohnya kalau Maliki tadi seorang-seorang duduk dalam bilik, tak ada masalah pun untuk dia mengkiaskan berdasarkan usul yang dia pegang. Okey. So seterusnya, wa min syartil illah min syartil illah an tattarida fi ma'lulatiha fala tantaqidu lafzan wala ma'na. Famata intaqadat lafzan bi an sadaqatil awsaf al mu'abbar biha anha fi suratin biduni al hukmin aw ma'na. Yang wujud al-ma'al mu'allal biha fi suratin bidun al-hukm fasad al-qiyas al-awwal. Okey. Fasad al-qiyas al-awwal ka an yaqul. Okey. So dia kata antara syarat illah pula, antara syarat illah ni adalah dia kena muttarid. Syarat illah ni antara dia adalah al-ittirad ataupun antakuna muttaridah. Maksudnya apa maksud muttaridah? Maksud di setiap mana ada illah, di situ ada hukum. Contoh yang paling mudah adalah iskar tadilah. Sebab tu disebut al-hukmu yaduru, kaedah menyebut al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. So maksudnya di mana ada illah pasti ada hukum lah. So fala tantaqidu lafzan wala ma'nan. Maksudnya tidak boleh berlaku tantaqid ni apa? Tidak boleh berlaku an-naqdu.
An-naqdu ni ada. An-naqdu ni maksudnya apa? Apakah maksud an-naqdu? An-naqdu ni adalah takhalluful hukmu anil illah. Kan? Maksudnya hukum tu ada tapi illah tu tak ada. Kan? Fala tantaqidu sama ada, and maksudnya syarat dia adalah di mana ada illah ni mestilah kena ada hukum tu sendiri. And kalaulah illah tu ada tapi hukum tu tak ada, tu maksud dia yuntaqad. And maksudnya itu bukan illah dan kat situ dah berlaku an-naqdu. Kan? Famata intaqadat lafzan and bi an sadaqatil awsaf al-mu'abbar biha anha fi suratin bidun al-hukm. And so bila mana secara lafzinya and secara lafzinya benda tu ada kan, maka tapi hukum tu tak ada, maka fasada al-qiyas al-awwal. Contoh okey, dikata kat sini fasad al-qiyas al-awwal. Okey, contoh dia ka'an yuqalu fil qatli bil muthaqqal innahu qatlu amrin udwan fayajib al-qisas kal qatli bil muhaddad fa yantaqadu dhalika bi qatli al-walid waladahu. Contoh dia kan, kata apakah illah untuk berlaku qisas. Illah dia adalah al-qatlu al-amdu al-udwan. And ini adalah illah untuk berlakunya qisas. And so dia punya aslu dia apa? And aslu dia adalah qatlu bil muhaddad. Muhaddad ni apa? And muhaddad ni adalah membunuh menggunakan bima yaqtulu bihi ghaliban. And benda yang biasanya digunakan untuk membunuh, pisau dan pedang dan sebagainya. So dia punya farak dia apa? Ini adalah aslu dia. Jadi farak dia adalah qatlu bil musaqqal. Kan? Bima la yaqtulu bihi ghaliban. Contohnya macam tongkat ke dan sebagainya. And kalau dia pukul sampai mati, contohnya adakah kita boleh katakan qisas? And sebab apa yang mansus ataupun yang confirm berlaku adalah al-aslu. Kalaulah kita bunuh dengan pisau, confirm boleh kena qisas. Tapi kalau kita gunakan tongkat, and boleh ke tak? And boleh ke tidak? Kan? So maksudnya untuk kita mengatakan tu sama dengan tu, and kat situ dia berlaku dia punya apa? Qiyas dia. So dia kata kat sini, qatl amr fayajib al-qisas qatl muhaddad fayuntaqadu. And kat mana intiqad dia? Fayuntaqadu lafzan and dhalika biqatlil walid waladahu. And tapi maksudnya benda yang sama, and kata kalau okey ni farak yang pertama, and farak yang pertama ataupun tapi ada farak yang mengatakan qatlul walad li waladihi. Qatlul al-walid lah, kan? Walid li waladihi. Kalau lah seorang ayah tu, and dia bunuh anak dia, and adakah dia kena qisas? Dia tak kena qisas lah. Di sisi Imam Maliki contohnya. Fa innahu la yajib bihi qisas. So point dia kat sini nak kata illah ni ada tapi hukum tu tak ada. So kat sini berlaku an-naqdu lah. Kat sini berlakunya an-naqdu tu. Nak kata illah ni ada tapi hukum tu tak ada. Tapi kenapa dia tak ada sebenarnya? Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW menyebut la yuqadu walidun bi waladihi. Maksudnya ada dalil khas yang mengeluarkan qadiyah ni ataupun mengeluarkan satu khas ni daripada umum illah ni. Qatlu amdu al-udwan. Tapi point dia nak kata macam mana bentuk an-naqdu ni adalah illah ni ada tapi hukum tu tak berjalan kat dia. So siapa yang tak berpegang kepada hadis tu, maka dia boleh kata boleh untuk dikisaskan. Itu yang pertama, intiqad lafzan. Yang kedua, wathani ka'an yuqal an tajibu zakah fil mawashi lidaf'i hajatil faqir. Fa yuqalu yuntaqadu dhalika biwujudihi fil jawahir wala zakata fiha. Yang kedua, intiqad an-naqdu ma'nan. Ini kira an-naqdu lafzan lah. Yang kedua adalah an-naqdu ma'nan. Secara maknanya. Okey. Kata kat sini, contoh dia biwujudihi tajibu zakah fil mawashi lidaf'i hajatil faqir. Kenapa diwajibkan bayar zakat?
Okey, maksudnya daripada kalaulah kita ada bila kita punya binatang ternakan kita cukup nisab dengan haul, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, kan? So sebab apa, kan? Apakah hikmah ataupun apakah tujuan pensyariatan zakat? Kan makna dia adalah lidaf'i hajatil faqir. Kan? Supaya dengan sebab menunjukkan bila kita ada nisab, lepas tu dah cukup haul, menunjukkan kita ni ada duit banyak lah. Kan ada duit banyak, maksudnya kita kena keluarkan duit supaya kita boleh bagi kepada orang miskin melalui zakat. Kan? Tapi dia kata kat sini, yuntaqadu zalika, kalaulah inilah makna yang dimaksudkan yang menjadikan zakat tu wajib, kan? Benda tu tak berlaku pada jawahir, iaitu pada barang kemas. Kan? Umpama kalau ada barang kemas banyak dan sebagainya yang dipakai, dan dia tak diwajibkan padanya zakat. Dan padahal makna kaya tu sendiri, ada harta dan banyak tu ada kat dia, tapi tak diwajibkan zakat daripada harta yang digunakan sebagai barang kemas. So itu yang dimaksudkan dengan an-naqdu ma'nan. Kan? So apa beza naqdu lafzan dengan makna? Kan? Ni ana punya pandangan, ana rasa, ana nampak daripada pembacaan ana mengatakan an-naqdu lafzan ni, dia macam dia kembali kepada illah mansusah ataupun illah yang kuat tadi, atau dengan illah mustanbatah. Di mana naqdu, kalaulah lafzan ni dia punya illah dia lagi kuat, manakala makna ni dia punya kekuatan dia tidak sebagaimana kekuatan illah mustanbatah lah. Okey. So dia kata, wa min syartil hukmi an yakuna misla al-illati fi an-nafi wal isbat ay tabi'an laha fi dhalik. Antara syarat hukum ni, dia mesti sama antara aslu dengan far'u. Ay tabi'an laha fi dhalik in wujidat, in wujidat apa? In wujidatil illah, wujida, kalaulah illah tu ada, maka adalah hukum tu. Wa in intafat, intafa, kalaulah tak ada illah tu, maka tak adalah hukum tu. Wal illah hiya al-jalibatu lil hukm bimunasabatiha lahu wal hukmu huwa al-majlubu lil illah lima dzukir. So dia kata al-illah ni adalah benda yang mendatangkan hukum. Jalibah ni mendatangkanlah. Tapi maksudnya di sisi Asy'ariyah ataupun di sisi Ahli Sunnah, sekali illah ni dia bukannya ta'thir, tapi dia adalah kasyif ataupun ammarah. Illah ni hanya menunjukkan kat situ ada hukum. Bukannya illah tu yang menimbulkan ataupun mencipta hukum tu. Kata kat sini al-jalibah lil hukmi bimunasabatiha, bimunasabatil illati lahu lil hukm wal hukmu huwa al-majlubu lil illah. Dan hukum ni adalah yang datang kira illah ni yang menarik ataupun membawa hukum tu, majlub lil illah lima dzukir. So kat sini tadi kita sebut pada munasabah yang pertama, di mana kat sana yang sebelum ni kita mengatakan munasib tu maksudnya muwafiq, tapi bila kat sini jalibatul lil hukmi bimunasabatiha lahu, kat sini maksud dia munasabah yang dimaksudkan dengan apa? Dengan hikmah ataupun maqasid dan sebagainya lah. Macam ni kita nak faham dia punya kerangka dia, ni kira last lah. Macam mana bentuk untuk kita memahami satu rangka kias. Kata kat sini kias ni ada 4 rukun, zu arkani arba'ah. Ada aslu, dia ada far'u, dia ada hukum, dia ada illah. So ni kita boleh kata ni dia punya murabak dia lah. Setiap satu ni rukun dia. So setiap satu kias tu mesti ada benda ni. So kat mana munasabah? Munasabah adalah antara dua ni. So contoh, kita letak contoh kat sini, aslu dia adalah khamru. Khamru, far'u dia adalah an-nabiz, ataupun kita letak hukum lah. Hukum dia adalah benda ajil, sebat dan sebagainya. Ataupun illah dia, illah dia adalah al-iskar. Apakah munasabah dia? Munasabah dia adalah hifzul aql. Contohnya, kenapa kena ada, kenapa untuk apa? Kenapa kena ada hukum hudud terhadap arak ni? Sebab apa? Munasabah antara dua ni adalah disebabkan nak menjaga akal manusia lah. Kat sini ada nabiz dan sebagainya, ataupun apa-apa kullu muskir lah. So munasabah kat sini antara hukum dengan illah. So wal illah yal jalibatu lil hukmi bimunasabatiha lahu, bimunasabatil illati lil hukm, bimunasabatil illati lil hukm,
wal hukmu wal majlubu lil illah lima dzukir. Kan? Jadi insya-Allah sampai sini sahaja kita punya perbahasan kias, di mana kias ni sebenarnya dia lagi luas dan lagi panjang. Kata yang paling susah dalam usul fiqh yang sebenarnya adalah pada babul kias lah. Dan sebab mana di mana kat situ ada selain daripada mabahis far'u aslu dan juga illah, dan dalam illah tu panjang juga, ada dia punya masalik illah. Apakah jalan-jalan tarik untuk kita nak mengatakan satu wasaf tu boleh jadi illah. Lepas tu bila kita dah isbat wasaf tu sebagai illah, datang pula lepas tu qawadihul illah. Dan qawadihul illah ni benda-benda menjadikan satu benda tu tak layak untuk jadi illah. And contohnya macam tadi an-naqdu tu. And dia dah penat-penat keluarkan dah. And okey, lepas aku istidlal, istinbat semua mengatakan okey ni lah illah dia. Tapi betul ke? And kita test dulu satu-satu. And tu nama dia ada qawadih dia pula. And dia test satu-satu, di mana kalau lah kena, maksudnya menunjukkan bahawa benda ni tak layak untuk jadi illah lah. Kan? So dia panjang. And maksudnya dalam waraqat ni hanya talmih ataupun lebih kepada kita nak menunjuk lebih kepada kita lalu nampak usul fiqh ni macam mana. And so wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan? Masuk dalam illah. And macam nak syarah ke? Nak ni. Tunjuklah contoh jenis sabur wa taksim. Sabur wa taksim ataupun tankihul mana. Dua-dua tu boleh. Boleh belaka. So contoh apakah illah khamr ataupun illah tahrimul khamr? Kenapa, apa yang menjadikan arak ni haram? So kita keluarkanlah awsaf dia. So dia adalah as-sa'il, satu liquid. Dia adalah yang kalau kita minum ada raihah karihah. Raihah karihah. Maksud dia adalah apa? Dia syafaf. Warna dia warna apa? Warna transparent. Lepas tu apa lagi? Susah nak dapat dan sebagainya. Tapi masuk juga dalam tu ada apa? Ada muskir ataupun iskar. So maksudnya ini awsaf yang ada pada setiap khamar. So as-sabr wa taqsim, as-sabr wa taqsim, as-sabr ni maksud dia adalah imtihan ataupun ikhtibar. Sabr. Taqsim ni pula adalah hasrul awsaf. So nama bila sabr wa taqsim, macam kita nak test satu-satu. Okey, sa'il, layak tak ni untuk menjadi illah? Tak layak sebab apa? Sebab banyak je air yang halal contohnya. So kita kat sini kita dah shield. Tak layak. Raihah karihah. Adakah semua benda yang bau busuk hukum dia haram? Tak semua. So maksudnya ni tak layak untuk jadi illah. Air yang transparent, adakah semua cecair yang transparent layak apa menjadikan illah tu, menjadikan arak tu haram? Tak layak. Tak sesuai. Sebab apa? Air kosong pun transparent tapi dia tak haram. So baliklah kepada iskar. So akhirnya ni layak untuk kita mengatakan dia inilah al-wasfu al-zahir al-mundabit. Untuk menjadikan khamr tu sebagai haram. So ni sama dia nama dia sabr wa taqsim. Ataupun dia boleh panggil juga sebagai tankihul manaq. Jadi kalau manaq, manaq ni kita boleh katakan dia adalah illah juga. So dia manaq ni ada dalam ada tiga jenis operasi ya. Yang pertama, takhrijul manaq. Yang kedua, tahqiqul manaq. Yang ketiga adalah tankihul manaq. Tankih. So semua benda ni ada dalam sabr wa taqsim. Takhrij ni apa? Kita mengeluarkan set 1, 2, 3, 4, 5. Kita takhrij semua awsaf ni. Kedua, tahqiq, kita test ni jadi ke tak, sesuai ke tak. Yang ketiga adalah tankih, kita membuang mana yang bukan, yang tak sesuai untuk menjadi manaq lah. So maksudnya nama dia sama, tapi ni antara proses untuk kita mengeluarkan illah. Kalau kita tengok dalam masalikul illah, yang pertama apakah dia punya apa? Sekali kena tengok dalil. Kalau ada dalil maka kita akan pandu kepada dalil. Ada fa ke, ada dia punya, ada lamul amr dan sebagainya. Untuk kita mengatakan satu benda tu illah dia sekian.
kan. Tapi bila tak ada dalil kan, maka dia pergi kepada adillah akliyah macam ni kan, sabur wa taqsim. Mana kalau kita belajar dalam tauhid pun ada kan perbahasan kan pasal sabur wa taqsim. Jadi kalau dia tak ada dalil haramkan cara ni, Dia akan ke sini lah. Maksudnya, sebab maksudnya macam ada sebut tadi, and qiyasul illah tu, itu maksudnya tahap qiyas yang paling tinggi. Sebab illah tu sendiri soreh mengatakan bahawa benda ni illah dia sekian. Tapi yang kedua adalah qiyasul dalalah, di mana dia tak ada dalil yang soreh, dia semuanya datang daripada ijtihad ulama. So Al-Aini yang mensyarahkan syarah Waraqat Qurratul Aini, Al-Hattab, silap Al-Aini pula, Al-Hattab, Al-Aini Hanafi, Al-Hattab Maliki, dia kata, dan inilah kebanyakan qiyas dalam fiqh adalah daripada qiyasul dalalah. Daripada illah dia adalah pada illah yang mustanbatah lah. Maksudnya untuk mendapat illah yang mansusah ni, dia mungkin dia tak banyak. Sekali dia banyak kepada ijtihad tu sendiri. Dia kena buat sendiri kasut tu. Buat sendiri kasut yang orang datang. Wallahu a'lam bissawab.